tentang isu berkenaan dengan emosi berkahwinan ataupun amanah. So, dalam psikologi tuan-tuan, ada orang yang dia keliru di antara peranan dan perasaan. Contoh, apa contoh orang yang keliru dengan peranan dan perasaan? Sebagai suami isteri, kalaulah ada satu hari tu, isteri tu dia geram dengan suami dia, dia marah dengan suami, bergaduh lah, pendek cerita bergaduh lah, konflik apa semua kan. Jadi isteri tu pun dia kata, hari ni I tak nak masak, you buat hal kan, you buat I marah kan, you lukakan hati I kan, I tak nak masak, I tak nak uruskan benda kat rumah, I nak layan je perasaan I. So ini situasi di mana berlaku kekeliruan di antara peranan dan perasaan. Sama juga suami, kalau dia datang, awak ni saya rasa macam serabut lah tengok muka awak, saya tak boleh lah duduk kat rumah ni, saya rasa bulan ni saya tak bagi nafkah, macam tu. Saya rasa bulan ni saya keluar rumah lah, tak nak balik-balik lah, anak-anak pandai-pandai lah awak jaga, sebab saya macam dah tak boleh tahan lah dengan awak. So ini contoh situasi seorang lelaki, seorang suami yang keliru di antara peranan dan juga perasaan.